Dah on ni. Dah, cepat. Dalam surah Al-Baqarah ayat ke-43 Allah menyebut A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimus salata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Maksudnya, dan dirikanlah solat, tunaikanlah zakat dan rukuklah bersama orang-orang yang rukuk. Jadi dalam surah Al-Baqarah ni ayat 43 ni diturunkan lebih tepat lagi kepada golongan-golongan ahli kitab Yahudi yang cenderung kepada dunia dan menolak kebenaran Nabi Muhammad SAW. Dan ayat ini juga untuk rawatan keimanan, menyucikan hati dan jiwa serta harta, mengembalikan hubungan erat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam surah An-Nisa ayat 3 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa atun nisaa saduqatihinna nihlah fa in dibna lakum an syai'in minhu nafsan faquluhu hani'an mari'a. Yang membawa maksud, dan jika kamu khawatir tidak berlaku adil terhadap hak-hak perempuan yatim apabila kamu mengahwininya, maka kahwinilah perempuan lain yang kamu senangi, 2, 3 atau 4. Tetapi jika kamu khawatir tidak berlaku adil, maka nikahilah seorang sahaja atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih baik, lebih dekat agar kamu tidak berbuat zalim. Sebab penurunan surah An-Nisa ayat 3 turun kerana berlaku peristiwa seorang wali yang menikahi anak yatim bawah jagaan mereka, tapi bukan kerana cinta, tetapi hanya inginkan harta, iaitu seperti buah kurma atau pokok kurma ataupun harta-harta lain sewaktu zaman Arab Jahiliyah. Lalu tidak menunaikan hak sebagai isteri, menyebabkan Allah menegur untuk adil dan dalam berpoligami dan jika mampu, supaya tidak menzalimi kepada mereka dan harta mereka. Seterusnya surah Al-Mutaffifin ayat 1 hingga 3. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wailul lil mutaffifin allazina idza talu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Maksudnya, celakalah bagi orang-orang yang curang dalam menyukat dan menimbang, iaitu orang-orang yang apabila menerima sukatan daripada orang lain, mereka minta dicukupkan, dan apabila mereka menyukat atau menimbang untuk orang lain, mereka menguranginya. Jadi dalam ayat 1 hingga 3 surah Al-Mutaffifin, sebab penurunan ayat ini adalah kerana Allah menegur sikap-sikap orang jahiliyah yang mencurangi timbangan, dan benda tu sangat normal lah untuk zaman jahiliah. Dan namun ayat ini, mesej ini jauh lebih luas. Mesej yang lagi luas dia adalah untuk mencela perbuatan orang-orang yang menipu, tidak adil dan merugikan orang lain. Dalam Ibnu Katsir dalam tafsir menegaskan bahawa surah ini menunjukkan betapa Allah murka kepada orang yang mementingkan diri sendiri. Mereka mahu hak mereka dipenuhi, namun mereka tidak memenuhi hak orang lain. Surah Al-Isra ayat ke-32 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Maksudnya, dan janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya zina itu sesuatu perbuatan yang keji dan jalan yang buruk. Ulasan daripada sebab penurunannya ayat Isra surah Isra ayat ke-32 adalah untuk melarang keras perbuatan zina yang ditunjukkan oleh kisah seorang pemuda yang meminta izin kepada Nabi Muhammad SAW. Beliau bertanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, bolehkah saya berbuat zina?"
Dan lalu turunlah ayat larangan mendekati zina, menekankan bahawa zina itu perbuatan yang buruk dan dilarang kerana merosakkan kehormatan individu, keluarga dan masyarakat. Jadi habislah sudah video penghayatan Al-Quran. Sekian, terima kasih. Thank you for watching. Assalamualaikum. Dah on ni? Dah, cepat.